Hai, selamat malam semua. Kita bersama dengan DJ anda Razman Rizwan. Cantik dari mata turun ke hati. Okay, ni kita di workshop kita. Tadi pagi tadi Syahrul Nizam dah hantar lori tanker dia untuk servis. Dia dah bawa balik lah. Kerja-kerja dia dah selenggara dia dah selesai. Yang ni Land Cruiser ni perlu diservis. Ya. Itu dia checking yang ni ada benda yang nak kena ada sikit lah, perlu di repair. Dia selenggara. Lepas tu kita punya perniagaan lain, kedai fast food kita dengan kedai minyak kita seperti biasa. Dan kejap lagi kita ada buat liputan, ada alam haiwan. Adakah mereka sudah bersedia? Kalau kita tanya dengan Cik Mau dah bersedia ke Cik Mau? Kita dah sia dah. Okey. Mereka dah bersedia. Kita boleh buat liputan sekarang. Alam haiwan. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berbahagia dan selamat malam. Ini kita bersama dengan Cik Mau, Cik Dan dan Cik Jah. Kita ada tetamu kita pada hari ini adalah Cik Zaf. Cik Zaf kita dia kena duduk ujung lah sebab tidak kita kena mendongak mendongak tengok dia kepala dia leher panjang. Letih lah tengkuk kami ni kena pakai ni besok kena semua pakai bengkung tengkuk kan, sakit tengkuk. Tengok apa Cik Zaf kita tinggi sangat. Kita bagi dia duduk jauh sikit lah. Jadi tak adalah kita mendongak kan. Betul. Macam mana Cik Zaf kita hari ni macam mana dalam perjalanan tadi ni? Kita macam biasalah, semua berjalan lancar. Cik Zaf kita daripada mana kan? Kita daripada Zoo Negara. Zoo Negara. Dekat je lah. Siapa hantar ni? Abang Din kita hantar. Kita kontrak ni alam haiwan ni dengan Abang Din ya. Abang Din ni banyak bawa orang jalan-jalan ni. Terima kasihlah pada Abang Din. Kerana bersudi bawa mereka jalan ke sana kemari. Betul. Jadi macam mana dengan Cik Zaf? Hari ni macam mana? Hari ni panas betul lah Cik Zaf betul lah, panas lah hari ni banyaklah minum air putih lah. Bukan cukup panas. Jangan duduk berkeliaran tempat-tempat yang terdedah lah. Takut kena stroke apa. Betul. Betul Cik Zaf. Cik Zaf kita lagi lah tapi Cik Zaf macam mana nak menyorok kan, kepala tinggi kan. Kita pun pandai juga dia cecelah pokok kan. Habis Cik Zaf macam mana bila badan tinggi kan, kaki tu kan. Kalau nak tunduk pun payah sikit lah Cik Zaf payah sikit lah. Dia macam tahu crane lah kan. Kalau mendatar tu kan takut kan tidak boleh terbalik Betul lah kan. Jadi itulah dia gunakannya kaki yang panjang kan. Belakang dia buat kaki lebih pendek. Itu ciptaan Tuhan kan. Tuhan Maha Kaya kan. Dia bijaksana, Maha bijaksana. Dia tak ada ciptaan dia tu macam sia-sia. Betul. Ada kelebihan dia. Habis tu lepas ni ke mana je Cik Zaf? Lepas ni kita Abang Din kata dia buat
pusing-pusing ni dia taman taman apa di Putrajaya. Okey. Betul kita ke zon balik tempat kita, habitat kita lah, zon negara. Bagus. Itu yang kita mahu kan. Macam mana Cik Dah hari ni ceria ke? Dia macam takut je itulah apa kan. Kedudukan selalunya Cik Mau sebelah sana, sebelah sini. Tadi aku dah makan. Jangan kau risaulah. Sebabnya nak bersembang dengan Cik Zaf, kita kena jauh sikit. Sebab nak kena mendongak tu, itu tak lalu. Macam mana dengan Cik Jah? Cik Jah kita macam ni lah. Mana lagi? Kita bersama dengan habitat kita. Berkubang lah. Cari ayuh. Di tepi sungai janganlah main ayuh je. Cik Jah, kesian kami ni. Kami nak juga air. Itulah kita kena berjimat-jimat lah sekarang Betul kena buat catuan air lah. Kesian kat kami ni. Takut dapat mandi. Imam berhenti mandi ke? Kau ingat apa? Kita pun ni menjaga kebersihan. Yalah, kita pun ada shampoo kita khusus untuk Imam. Ingat oil je. Oil lain. Ini Imam. Okay. Itu apa Cik Zaf kata, dengar apa alam haiwan akan ada perubahan itulah. Nanti kan perubahan yang bakal kita tampil kan dalam ni kemungkinan kita ada buat perubahan sikit lah kan. Kita bagi menceriakan lagi alam haiwan kita ni kan. Sebenarnya kita hanya sembang santai je kan. Mungkin lepas ni ada wawancara ke, forum ke kan. Haiwan pun ada forum kita forum lagi kencang walaupun nampak je macam ni kan, apa pun tak ada apa kan. Tapi kita ada diploma di bidang diploma apa? Potong bawang saja dah pergi-pergi. Itu biasalah Cik Mau. Cik Mau macam tak biasa lah tengok. Dia biasa tengok cerita Piramli dia ni. Itulah dia. Dia tak tahu kita sayang kat mereka. Mereka ni mereka tak tahu yang mereka nak bawa laju. Okeylah. Sekian saja kita punya perjumpaan pada hari ni. Jumpa lagi di esok hari. Bye-bye.